Jadi undang-undang tu sebenarnya bukanlah dicipta daripada kosong, sebenarnya dicipta daripada pengalaman. Bila kita bercerita tentang undang-undang dunia, undang-undang agama yang telah disusun dalam dunia ni, bukan kita kata kita mengubah ataupun menambah dalam urusan dunia, bukan. Kita cuma menyusun ni supaya urusan-urusan yang telah dilihat melalui pengalaman-pengalaman, melalui kesan-kesan sejarah ni, kita dah nampak kesan dia tu, apa yang akan jadi ataupun apa yang tidak akan jadi kalau berlaku ada undang-undang seperti ini. Jadi undang-undang tu sebenarnya bukanlah dicipta daripada kosong, sebenarnya dicipta daripada pengalaman, daripada pemerhatian, daripada sejarah yang selama ini telah ada. Jadi sebagai kesimpulannya apa? Semua manusia boleh diterima dan ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi kita, bila kita telah melantik seorang manusia sebagai ketua kepada kita, sebagai yang menguruskan urusan kita, jadi kita wajib mentaati dia selagi mana dia tidak menyuruh ataupun melarang benda-benda yang jelas bercanggah dalam syariat, dalam Islam. Selagi mana dia tak buat benda macam tu, jadi kita wajib mentaati dia.